Selamat petang dan selamat sejahtera kepada Encik Nishan. Hari ini saya akan mengendalikan satu soalan yang penting untuk membincangkan, iaitu yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat kita. Soalannya adalah mengenai remaja dan LGBTQ. Okey. Pada pendapat anda, apakah punca berlaku aktiviti LGBTQ dalam kalangan remaja pada masa ini? Pada pendapat saya, terdapat beberapa punca utama yang menyebabkan berlakunya aktiviti LGBTQ dalam kalangan remaja. Salah satu punca yang paling ketara ialah pengaruh media sosial dan media massa. Remaja hari ini sangat terdedah pada pelbagai kandungan yang mempromosikan gaya hidup LGBTQ melalui filem, drama, media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Selain itu, persekitaran keluarga juga memainkan peranan penting. Jika seseorang remaja kurang mendapat perhatian, kasih sayang atau mengalami masalah keluarga seperti perceraian ibu bapa, mereka mungkin berasa terpinggir dan mencari identiti atau sokongan di tempat lain. Akhir sekali, faktor dalaman seperti gangguan psikologi atau pengalaman traumatik semasa kecil, termasuk penderaan, juga boleh mempengaruhi kecenderungan seseorang remaja terhadap orientasi seksual yang berbeza. Itu saja. Terima kasih atas. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada Encik Madan. Hari ini saya akan mengendalikan satu soalan yang penting untuk anda membincangkan, iaitu isu yang semakin mendapat penting dalam kalangan kita. Soalannya adalah mengenai remaja dan LGBTQ. Okey, Encik Madan, bolehkah anda terangkan 3 kesan daripada aktiviti LGBTQ daripada diri individu dan masyarakat? Boleh. Terima kasih atas soalan itu. Pada pendapat saya, ada beberapa langkah berkesan yang boleh kita ambil untuk mengatasi isu ini. Pertama, pendidikan awal di rumah dan sekolah. Sangat penting, ibu bapa dan guru harus mendidik anak-anak tentang nilai agama, moral dan beratasan dalam pergaulan sejak kecil lagi. Ini supaya mereka faham apa yang betul dan apa yang salah. Kedua itu, perlu meningkatkan program kaunseling dan sokongan emosi. Untuk remaja, mereka perlu ada tempat selamat untuk berkongsi masalah dan perasaan. Untuk remaja, mereka perlu ada tempat selamat untuk berkongsi masalah dan perasaan. Tanpa takut dihukum dengan adalah kaunseling dan terlatih, remaja boleh dibimbing ke arah positif. Akhir sekali, pihak kerajaan dan NGO perlu bekerjasama untuk memperkukuhan dasar sosial dan undang-undang, termasuk menapis kandung media yang berpromosi gaya hidup LGBTQ secara terbuka serta mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mempertahankan nilai keluarga dan norma budaya. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera kepada Encik Sejahtera. Hari ini saya akan mengendalikan satu soalan yang penting untuk anda membincangkan, iaitu isu yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat kita. Soalannya adalah mengenai remaja dan LGBTQ. Okey, Encik Siddharthan, bagaimanakah kita boleh mengatasi isu LGBTQ dalam kalangan masyarakat kita, khususnya dalam kalangan remaja? Terima kasih atas soalan itu, Encik Saris. Pada pandangan saya, ada beberapa langkah berkesan yang boleh kita ambil untuk mengatasi isu ini. Pertama, pendidikan awal di rumah dan sekolah sangat penting. Ibu bapa dan guru harus mendidik anak-anak tentang nilai agama, moral
dan batasan dalam pergaulan sejak kecil lagi. Ini supaya mereka faham apa yang betul dan apa yang salah. Kedua, kita perlu meningkatkan program kaunseling dan sokongan emosi untuk remaja. Mereka perlu ada tempat selamat untuk berkongsi masalah dan perasaan tanpa takut dihukum. Dengan adanya kaunselor yang terlatih, remaja boleh dibimbing ke arah positif. Akhir sekali, pihak kerajaan dan NGO perlu bekerjasama untuk memperkukuhkan dasar sosial dan undang-undang, termasuk menapis kandungan media yang mempromosi gaya hidup LGBTQ secara terbuka, serta mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan nilai keluarga dan norma budaya. Baik, terima kasih Encik Sidartan.